Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Menjelang penghujung Februari 2026, perhatian rakyat kini tertumpu kepada persoalan utama bilakah pengumuman dividen oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja bagi caruman tahun 2025 akan dibuat. Perkara ini menjadi topik hangat di media sosial apabila ramai pencarum menantikan perkembangan rasmi, khususnya mereka yang berharap dividen tersebut boleh dimanfaatkan melalui akaun fleksibel atau akaun 3 yang diperkenalkan sebelum ini. Berdasarkan pemerhatian semasa, wujud pelbagai spekulasi termasuk dakwaan bahawa kerajaan mungkin membenarkan pengeluaran dividen daripada akaun 1 dan akaun 2. Namun setakat ini tiada pengumuman rasmi yang menyokong perkara tersebut. Untuk pemahaman yang lebih jelas, dividen bagi setiap akaun sebenarnya dikira secara berasingan berdasarkan baki dalam akaun masing-masing. Ini bermaksud baki akaun 1, akaun 2 dan akaun 3 tidak digabungkan sebelum pengiraan dibuat, sekaligus menafikan dakwaan bahawa dividen diagihkan menggunakan formula peratusan tetap seperti 75%, 15% dan 10%. Akaun 1 kekal sebagai simpanan persaraan utama dan tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas mencapai umur pengeluaran yang dibenarkan. Akaun 2 pula hanya boleh digunakan bagi tujuan tertentu seperti perumahan, pendidikan, kesihatan dan ibadah haji. Akaun 3 atau akaun fleksibel menjadi satu-satunya akaun yang membenarkan pengeluaran pada bila-bila masa tertakluk kepada baki sedia ada. Jika dilihat kepada rekod sejarah pengumuman dividen, pada 2020 pengumuman dibuat pada 22 Februari diikuti 27 Februari 2021. Bermula 2022, trend berubah apabila pengumuman dibuat pada awal Mac 2 Mac 2022, 4 Mac 2023, 3 Mac 2024 dan 1 Mac 2025. Berdasarkan pola tersebut, jangkaan munasabah bagi 2026 ialah pengumuman mungkin dibuat antara hujung Februari sehingga minggu pertama Mac. Penganalisis pasaran turut menjangkakan kadar dividen 2025 berpotensi berada sekitar 6.3% hingga 6.5% dipacu prestasi pelaburan domestik yang stabil, pemulihan pasaran ekuiti serta pulangan kukuh dalam instrumen pendapatan tetap. Walau bagaimanapun, angka ini masih bersifat jangkaan dan tertakluk kepada pengumuman rasmi. Bagi pencarum yang mempunyai baki kecil atau tiada simpanan dalam akaun 3, jumlah dividen yang diterima dalam akaun tersebut dijangka minimum kerana pengiraan dibuat berdasarkan baki sebenar sepanjang tahun. Dalam masa sama, terdapat desakan daripada beberapa pertubuhan masyarakat agar sebahagian dividen akaun 1 dipertimbangkan untuk membantu golongan terkesan seperti suri rumah dan individu berpendapatan tidak tetap. Namun pendirian semasa kerajaan kekal berhati-hati terhadap sebarang pengeluaran khas bagi memastikan kecukupan simpanan persaraan jangka panjang. Sebagai rujukan tambahan, pencarum boleh menyemak penyata tahunan melalui aplikasi iAccount bagi melihat secara jelas bagaimana dividen dikreditkan ke setiap akaun, sekali Gus mengelakkan kekeliruan berkaitan kaedah pengiraan. Kesimpulannya, tempoh 2 minggu terdekat dijangka menjadi fasa penting bagi pengumuman dividen KWSP 2025. Pencarum disaran menunggu kenyataan rasmi dan mengelakkan daripada mempercayai maklumat tidak sahih yang tular di media sosial. Jika anda mempunyai pandangan atau persoalan berkaitan isu ini, kongsikan di ruangan komen supaya perbincangan lebih jelas dan bermanfaat kepada semua.